hari ni kita membuat hari terbuka, terutama yang pada staff lah. Cuma klien kita saja. Dan saya harapkan semua staff dengan keluarga mereka gembira dengan jamuan hari raya ini. So ada banyak juadah makanan, kita invite semua staff kita dan juga semua kita punya yang pernah berkolaborasi dengan kita dan juga ada performance yang menarik. So terima kasih kepada semua yang sudi hadir dan memeriahkan majlis ini. So this is very colourful day for us because kita membuat open house for Hari Raya. Banyak kita mengajak kita punya partner, sponsors dan juga staff-staff kita datang untuk memeriahkan lagi suasana. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin, selamat Hari Jadi Upin Ipin yang ke-20. Sepenuh Hari Raya, kita menyambut juga ulang tahun Upin Ipin yang ke-20 tahun. Happy anniversary Upin dan Ipin. Okey, hari ni kita ada majlis jamuan raya untuk kepada semua staff yang ada. Hari ni kita ada macam-macam. Kita ada nasi, kita ada sate, kita ada kambing, kita ada macam-macam air, kita ada juadah raya, kita ada hirup pun, kita ada macam-macam. Ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada Lekopak Production dan juga seluruh anak-anak syarikat dan juga kepada peminat setia Upin dan Ipin, dan akhir kata selamat ulang tahun yang ke-20 untuk Upin dan Ipin. Menjamu selera dengan hidangan yang ada. Hari Raya ini semuanya bersama. Muih-muih dihidang, lagu raya didendang, sanak saudara pun tiba, maafkan ampun dipinta. Saya di sini di open house Lekopak Production, di mana kita ada staff-staff kita dan klien-klien kita dan bersama keluarga mereka bersukaria di sini, makan-makan dan juga berkenalan. Suasana hari ini sangat meriah. Tempat selesa, makanan sedap. Saya pula kena perform tadi. Oh, memang meriah lah. Makanan sedap-sedap, kita punya acara pun meriah. Ada maskot Upin Ipin, Kak Opah, Kak Ros. Saya rasa paling unik tahun ni juga kita meraihkan ulang tahun ataupun birthday Hajah Ainul ataupun Opah. Pada hari ini kita sambut dengan kek. Selamat hari jadi, selamat hari jadi, selamat hari jadi. Saya juga nak ucapkan selamat Hari Raya kepada semua peminat Upin Ipin di seluruh dunia, dan saya juga nak ucapkan selamat ulang tahun Upin Ipin yang ke-20. Terima kasih kepada semua peminat yang sentiasa setia bersama Upin Ipin pada musim 1 hingga sekarang, dan teruskan sokongan anda. Lekopak ada buat jamuan makan-makan, makan kat sini banyak, sedap-sedap, tempat cantik, selesa, semua best lah. Ada nyanyi-nyanyi lagi, ada banyak persembahan daripada pelakon-pelakon suara. Inilah yang buat persembahan tu. Umpat kami. Tak. Puji-puji, suara sedap. Upin Ipin nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua peminat Upin Ipin dan kawan-kawan semua. Faris dapat makan macam-macam. Yang paling best adalah kambing golek. Memang Faris suka sangat. Terima kasih kepada Lekopak. Selamat Hari Raya kepada Lekopak dan semua peminat Upin dan Ipin. Saya nak ucapkan selamat Hari Raya kepada semua peminat Upin Ipin dan kawan-kawan. Suasana dekat sini best, meriah, ramai orang, lepas tu dengan sejuk. Tahun ni masuk musim ke-20 dan saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas sokongan anda daripada dulu hingga sekarang. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua warga Lekopak dan peminat Upin Ipin. Best lah hari ni dapat makan makanan yang sedap sangat, and also dihiburkan dengan macam-macam aktiviti, antaranya sekarang tengah ada question and answer gitu. Ya Mina, hideko dayo. I'm really happy to be part of the Upin Ipin. Thank you so much for inviting. And please love Hideko. Yoroshiku. Saya mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua peminat Upin Ipin di luar sana, dan saya juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-20 untuk Upin Ipin. Saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Jadi kepada Upin Ipin yang ke-20.
pada tahun ni. So sangat-sangat happy dekat sini, sangat-sangat meriah, ramai yang datang walaupun kalau kita tengok cuaca dekat luar hujan tau, tapi ramai yang datang. So saya pun sempat menyumbangkan suara saya 2 lagu, alhamdulillah. Selamat ulang tahun kepada Upipin yang ke-20 tahun. Alhamdulillah makanan dekat sini semua sedap, majlis semua happening gila. So thank you kepada Leskopa kerana menyebut Caca datang hari ni. Thank you so much, I love you. Semoga terus maju dan mengeluarkan banyak lagi filem-filem animasi yang memberi pengajaran kepada kita semua. Terima kasih Leskopa. Selamat Hari Raya. Tahun ini adalah sambutan Upin Ipin yang ke-20 tahun. So nantikan semua yang Lakopa akan present pada tahun ini. Semuanya luar biasa. Selamat ulang tahun Upin Ipin yang ke-20. Betul-betul. Nini juga nak ucapkan selamat ulang tahun kepada Upin Ipin yang ke-20. Bye-bye. Dan Faiz juga nak ucapkan selamat ulang tahun Upin Ipin yang ke-20. Saya ingin mengucapkan kepada Upin dan Ipin, Selamat ulang tahun yang ke-20 Upin Ipin. terima kasih banyak-banyak. Marvelous.